Geroi tak geroi. Tapi kita nak makan pasta healing. Assalamualaikum adik manis. Ya bang. Wah, oh buat apa ni dek? Saya tengah buat aglio olio. Aglio olio. Ya. Awak jual apa? Jual pasta je ke? Ya, saya buat pasta bang. Oh, nama kedai awak ni apa ni? Pasta healing bang. Pasta healing. Oh, kenapa nama dia pasta healing? Sebab kat sini ada buat healing bang. So kita buat bagi unit sikit. So kita pakai pasta healing. Okey, kalau makan boleh jadi tenang lah. InsyaAllah boleh. Mantap. Okey, kalau macam tu dek, menu apa yang paling gerun dekat sini? Aglio olio, creamy garlic, creamy tom yum. Okey, macam tu awak buatkan abang yang paling gerun satu, boleh? Alright. Mantap. Ni bang. Okey. Saya buat sambal sendiri bang, homemade bang. Buat homemade? Ya, homemade Masya sendiri bang. Allah. Kecil-kecil dah pandai berniaga Ni ingredient dia apa je ni yang sambal homemade ni? Semua saya buat sendiri. Saya tak berani nak beli. Saya takut cita rasa tak sama. Ada resipi rahsia lah. Ya, insyaAllah ada. Awak dah berapa lama dalam berniaga ni dek? Saya baru start bang. Baru start Saya lah. beli kilang, saya buat bisnes. Aglio olio guys. Ni dalam dia ada ingredient apa je ni dek? Ada udang, ada seafood, Okey. ada daging. Okey, lepas tu buat apa ni? Daging, tomato. Tomato, baby tomato. Ya. Alamak, barang premium guys. Saya bagi bang berapa ekor? Mantap. Tak berkira lah Tak bang. Tak kedekut. Tak. Kita Okey. berniaga sambil-sambil tersedekah bang. Mantap. Tahu pasti. Wow. Okey. Itu saja. Geroi tak geroi? Kalau macam ni gerun dek. Macam ni berapa ringgit ni dek? Macam ni kami buat RM19. RM19 Okey, nak cari kedai awak ni dekat mana? Dekat laman Niaga BTHO. Niaga setiap hari apa? Setiap hari kecuali hari Isnin kami off. Jam lepas maghrib dah pukul 8 sampai habis. Kadang-kadang habis awal. Okey, baik. Kalau macam tu abang makan dulu Alright. Terima Thank you, kasih. Wan.